Adakah wajar bagi seorang wanita yang sudah menjanda 7 tahun untuk meluahkan perkara ini? Namun saya tidak boleh menyembunyikannya. Seluruh badan saya menggeletar malam itu. Saya mengambil masa yang sangat lama untuk menceritakan kisah ini. Seorang lelaki yang hanya 10 tahun lebih tua daripada anak perempuan saya yang sudah berusia lebih 20 tahun. Secara logik, ia tidak masuk akal, tetapi bilakah cinta pernah mengikut logik? Saya tertanya-tanya, adakah ini betul? Namun dia sentiasa bermain di fikiran saya. Saya berasa malu dan bersalah, tetapi pada masa yang sama, ia adalah musim panas yang paling hangat dalam hidup saya. Apakah pilihan yang akhirnya saya buat? Sebelum kita mula, jangan lupa subscribe dan like. Terima kasih. Debaran jantung saya terhenti mendengar bunyi tapak kaki yang berat menaiki tangga. Kotak nasi ayam di tangan saya hampir terlepas. Minta maaf. Kedengaran suara perlahan. Saya mendongak dan melihat seorang lelaki berbadan sihat berdiri dengan wajah serba salah. Dia kelihatan berusia kira-kira 30 tahun, hanya 10 tahun lebih tua daripada anak perempuan saya, Ain. Tak apa, awak penyewa bilik di tingkat atas? Ya, nama saya Azman. Dia tunduk memberi salam. Rambutnya yang pendek di belakang leher kelihatan agak comel. Saya, Makcik Salma, 53 tahun, pemilik gerai nasi ayam. Saya telah membesarkan anak perempuan saya sendirian selama 7 tahun sejak kehilangan suami. Saya Salma, pemilik gerai nasi ayam di tingkat bawah. Harap kita dapat bekerjasama dengan baik. Oh, bau yang sedap itu datang dari sini rupanya. Matanya bersinar. Jiji putihnya yang kelihatan ketika dia tersenyum tampak sihat. Sejak bila kali terakhir saya melihat seorang lelaki dengan penuh perhatian seperti ini? Saya dengar awak belajar di Johor Bahru untuk peperiksaan awam. Mesti susah kan? Ya, saya sedang bersedia untuk peperiksaan pegawai tadbir grad 41. Sudah 3 tahun. Terdapat sedikit keletihan dalam suaranya. Saya tiba-tiba berasa kasihan. Tidak, ia bukan sekadar kasihan. Sesuatu perasaan lain mula berputik. Kalau begitu, makanlah dengan betul. Jangan abaikan makan kerana belajar. Sebenarnya, banyak hari saya hanya makan mi segera. Hati saya tersentuh. Saya dapat merasakan kesepian seorang lelaki yang hidup bersendirian. Tak boleh begitu. Mulai esok, saya akan cuba sediakan makanan untuk awak. Betul ke ni? Saya rasa macam menyusahkan pula. Menyusahkan apa? Orang yang belajar mesti makan dengan betul. Wajahnya cerah. Pada saat itu, jantung saya berdebar lagi, pelik. Sudah tentu dia lebih 20 tahun, lebih muda daripada saya. Terima kasih banyak, Makcik Salma. Sama-sama, mungkin kita akan kerap berjumpa selepas ini. Ya, harap maklum. Walaupun salamnya penuh hormat, jantung saya berdebar. Perasaan seperti ini baru pertama kali saya rasai sejak arwah suami meninggal dunia. Kalau begitu, saya naik dulu untuk belajar. Terima kasih banyak hari ini. Sambil melihat dia menaiki tangga, saya mengurut dada. Kenapa jantung saya berdebar begini? Merasakan perasaan begini terhadap seorang lelaki yang sebaya dengan anak sendiri. Tetapi, saya tidak dapat menghentikannya. Saya tidak dapat berbuat apa-apa terhadap debaran yang sudah bermula. Beberapa hari kemudian, melihat Azman membungkus nasi ayam, anak perempuan saya berkata, "Mama, abang penyewa bilik atas datang lagi ke?" Ain menjeling ke arah tangga sambil bertanya. Dia sedang melalui masa sensitif sebagai pelajar SPM. Adakah dia mengesyaki sesuatu? Ya, dia bungkus nasi ayam. Kenapa Mama baik sangat dengan dia? Dia cuma penyewa biasa. Hati saya tersentak. Adakah dia cuma penyewa biasa? Saya sendiri tidak tahu perasaan saya. Kedengaran ketukan di pintu. Azman. Dia memakai pakaian sukan dan rambutnya sedikit basah. Nampaknya dia mudah berpeluh kerana musim panas. Baru balik bersenam ke? Ya, saya bersenam di gym berhampiran. Badan saya kaku kalau asyik menghadap buku sepanjang hari. Dada yang kelihatan di sebalik pakaian sukannya tampak tegap. Pada saat itu, saya rasa jantung saya berhenti berdegup. Saya mengalihkan pandangan ke tempat lain tanpa sebab. Diri saya yang sebegini terasa asing. Hari ini nak makan apa?
Sebenarnya, saya rasa bersalah asyik makan nasi ayam sahaja. Macam tak membantu perniagaan Makcik Salmah pun. Apa yang awak cakap ni? Dalam dunia sekarang, pelanggan tetap sangat dihargai. Dia tersenyum kecil. Saat melihat senyuman itu, hati saya bergetar halus. Dulu saya mungkin akan abaikan, tetapi kini entah mengapa dia sering menarik perhatian saya. Kalau begitu, hari ini saya akan berikan lauk pauk masakan rumah istimewa. Tak cukup nutrisi kalau hanya makan nasi ayam. Betul ke? Terima kasih. Melihat kegembiraannya, saya tidak sedar senyuman terukir di bibir saya. Tangan saya sedikit menggeletar semasa membungkus lauk pauk sayur masakan rumah. Mengapa saya berasa gementar? Makcik Salmah, tangan makcik cantiklah, dia tiba-tiba berkata. Saya terkejut dan menyembunyikan tangan saya ke belakang. Tak adalah, tangan saya kasar sebab asyik pegang ayam. Walau apa pun, ia tetap cantik. Nampak keikhlasan di situ. Wajah saya berasa panas dengan kata-katanya yang jujur. Sejak bila saya mendengar kata-kata begini daripada sesiapa, saya tidak pernah merasai debaran begini walaupun semasa arwah suami masih hidup. Saudara-saudara, bahagian ini penting. Boleh percaya tak, saya yang berusia 53 tahun merasai perasaan begini terhadap lelaki berusia 30-an. Tangan kami bersentuhan apabila saya menghulurkan bekas lauk. Seketika itu, terasa seperti arus elektrik mengalir. Dia juga terhenti seketika. Minta maaf. Tak apa. Kesunyian janggal menyelubungi kami. Namun, kesunyian itu terasa manis. Kalau begitu, naiklah dan nikmati hidangan ini. Ya, terima kasih. Selepas dia naik, saya berdiri di tempat yang sama untuk seketika. Saya memandang tangan saya, seolah-olah suhu badannya masih melekat. Ini baru permulaan. Perubahan sebenar akan bermula sekarang. Tetapi, pada hari berikutnya, sesuatu yang tidak pernah saya bayangkan berlaku. Pada jam 12 tengah malam, semasa saya menutup kedai dan mengemas, dia turun untuk memesan nasi ayam. Tetapi kedai sudah tutup. Dah lewat. Minta maaf. Tak apa. Nak minum tak? Saya memang nak minum seorang sambil mengemas. Betul ke ni? Apa yang betul dan apa yang tidak? Hanya minum bersama sebagai jiran. Kami duduk berhadapan di ruang kedai dan saya menuangkan bir. Bunyi buih bir yang mendidih memenuhi kedai yang sunyi. Ia adalah suasana malam musim panas yang tenang. Sejak bila makcik tinggal sendirian? Dah 7 tahun. Ayah Ain terlibat dalam kemalangan jalan raya. Oh, minta maaf. Tak patut saya tanya. Tak apa. Saya sudah semakin okey sekarang. Tetapi, sebenarnya tidak okey. Saya sendirian selama 7 tahun. Semua perasaan sebagai seorang wanita dan debaran sudah saya kuburkan. Azman, peperiksaan awam mesti sangat memenatkan kan? Ya, sudah 3 tahun. Kadang-kadang rasa nak putus asa. Keletihan jelas terpancar dalam suaranya. Seorang lelaki berusia 30 nampak begitu letih. Jangan putus asa. Sayang kalau putus asa setelah berusaha selama 3 tahun. Terima kasih. Saya rasa bersemangat bila ada orang seperti Makcik Salmah yang menyokong. Hati saya berasa hangat dengan kata-kata itu. Saya tidak tahu bahawa menjadi kekuatan kepada seseorang adalah perkara yang sangat menggembirakan. Minum lagi. Bahu kami bersentuhan semasa saya menuangkan bir ke dalam cawan. Pada saat itu, dia memandang saya. Matanya bersinar di bawah cahaya lampu. Makcik Salmah. Ya, makcik sangat cantik. Masa terasa terhenti. Sejak bila saya mendengar seseorang mengatakan saya cantik, wajah saya terasa panas. Apa yang awak cakap ni? Dah tua dah. Umur tidak penting. Makcik memang cantik. Mata yang jujur itu membuat saya tidak mampu berkata-kata lagi. Terutama bila makcik senyum, mata makcik jadi bentuk bulan sabit, sangat cantik. Jantung saya berdebar kencang. Mendengar kata-kata ini, saya menyedari semula bahawa saya adalah seorang wanita. Azman pandai berkata-kata yang manis. Saya ikhlas, Makcik Salmah. Dia mengangkat gelas birnya. Saya turut mengangkat gelas. Nak bersulang untuk apa? Untuk hubungan yang baik. Bunyi gelas berlaga yang nyaring bergema. Pada saat itu, mata kami bertembung. Makcik Salmah,
Harap makcik jangan fikir bukan-bukan. Apa dia? Saya sangat gembira dapat berbual dengan seseorang begini. Saya kesunyian kerana asyik belajar sendirian. Saya berasa hati saya tersentuh. Ia bukan sekadar kesunyian, tetapi perasaan yang lebih mendalam sedang berputik. Saya juga. Selepas asyik berbual dengan Ain sahaja, bersembang dengan orang dewasa begini terasa selesa kan? Ya, sangat selesa. Namun, ia bukan sekadar selesa. Jantung saya berdegup lebih laju setiap kali mendengar suaranya yang perlahan. Saya memerhatikan lehernya menelan ketika dia minum bir. Makcik Salmah pun mesti sunyi tinggal sendirian. Mungkin ya, tapi kini saya rasa kurang sunyi. Saya tidak tahu apa yang saya katakan, tetapi kata-kata itu terluah. Dia tersenyum sedikit. Betul ke? Ya, betul. Kami saling memandang untuk masa yang lama. Tiada kata-kata, tetapi ada sesuatu yang terjalin. Jika dulu, suasana begini mungkin terasa janggal, tetapi kini berbeza. Makcik Salmah. Dia meletakkan tangannya di atas tangan saya dengan berhati-hati. Tangannya besar dan hangat. Saya tidak menarik tangan saya. Adakah ini dibenarkan? Saya mengangguk. Ibu jarinya mengusap lembut belakang tangan saya. Dengan pergerakan kecil itu, terasa arus elektrik mengalir ke seluruh badan. Azman. Ya, ini kali pertama saya rasa begini. Dia perlahan-lahan bangun dan mendekati saya. Kemudian, dia meletakkan tangan di bahu saya dengan berhati-hati dan perlahan-lahan menarik saya ke dalam pelukannya. Makcik Salmah, okey kan? Saya membiarkan diri saya dalam pelukannya sebagai jawapan. Bunyi degupan jantungnya sampai ke telinga saya. Jantung saya juga berdegup sekuat itu. Kami berpelukan tanpa berkata apa-apa. Saya tidak tahu berapa lama masa berlalu. Saya hanya asyik dengan kehangatan dan baunya. Dah lewat sangat, naiklah berehat. Dia berkata dengan suara yang penuh kekecewaan. Ya, seronok sangat hari ini. Melihat dia menaiki tangga, saya mengurut dada. Saya rasa seperti telah melangkaui batas, tetapi ini hanyalah permulaan. Perubahan yang lebih berbahaya sedang menanti hubungan kami keesokan harinya. Keesokan harinya, hubungan kami jelas berbeza. Pelukan malam tadi terasa seperti telah melangkaui batas. Makcik Salmah, Assalamualaikum. Oh Azman, tidur lena malam tadi? Ya, berkat makcik. Pandangan matanya berbeza daripada semalam. Lebih hangat dan lebih mendalam. Saya juga begitu. Nak pergi belajar hari ni? Ya. Tapi kalau ada masa lapang malam nanti, boleh tak kita makan bersama lagi? Permintaan itu membuat jantung saya berdebar. Saya juga ingin begitu. Apabila waktu makan malam tiba, dia turun. Kali ini ia adalah janji temu yang dirancang, jadi ia lebih mendebarkan. Kami duduk berhadapan lagi pada lewat malam. Tetapi suasana lebih santai daripada semalam. Azman, awak ada teman wanita? Saya bertanya dengan berani kerana pengaruh bir. Saya ingin tahu sehingga rasa seperti nak gila. Tak ada. Tak ada masa untuk itu sebab sibuk belajar. Lelaki umur 30-an. Tipu. Betul. Makcik Salmah pula bagaimana? Ada orang yang makcik jumpa? Saya sendirian selama 7 tahun. Tapi kebelakangan ini saya asyik teringatkan seseorang. Itu adalah kata-kata yang berani. Sama ada kerana bir atau kerana saya benar-benar menyukainya. Siapa? Dia bertanya dengan nada bergurau. Wajah saya terasa merah. Jangan buat-buat tak tahu. Saya betul-betul tak tahu. Senyuman di wajahnya sangat comel. Saya tidak tahu sama ada bir yang memabukkan atau dia. Saya terfikir bagaimana rasanya kalau bercinta dengan lelaki seperti Azman. Itu adalah kata-kata yang benar-benar gila. Tetapi saya tidak dapat berhenti. Makcik Salmah. Kenapa? Kalau makcik cakap begitu, saya betul-betul akan tersalah anggap. Mungkin ia bukan salah anggap. Adakah ini benar-benar kata-kata saya? Seorang janda mengatakan ini kepada lelaki berusia 30-an. Dia tiba-tiba menjadi serius. Makcik Salmah, saya betul-betul tersalah anggap kan? Entahlah. Salah anggap apa? Salah anggap yang makcik suka saya. Jantung saya terasa seperti nak meletup. Jika ia bukan salah anggap. Kalau begitu, dia memegang tangan saya. Sentuhan yang lebih yakin daripada semalam. Saya pun sangat suka Makcik Salmah. Dunia terasa terhenti.
Adakah ini benar-benar berlaku? Betul ke? Ya, betul. Sejak pertama kali jumpa, makcik sentiasa bermain di fikiran saya. Dengan pengakuan itu, saya tidak boleh berdiam diri lagi. Saya bangun dan pergi ke tempat duduk di sebelahnya. Makcik Salma panggil saya Abang, Abang Azman. Ya, saya suka itu. Suaranya memanggil nama saya terasa begitu manis. Kami bersandar antara satu sama lain secara semula jadi. Bersandar di bahunya membuat hati saya tenang. Adakah ini dibenarkan? Kenapa tidak? Tetapi jauh di sudut hati saya berasa bimbang. Apa yang akan Ain katakan jika dia tahu? Adakah perbezaan umur ini benar-benar okey? Tetapi dalam pelukannya, semua kerisauan itu hilang. Pada saat ini, saya hanya mahu menjadi seorang wanita, tetapi masa bahagia tidak bertahan lama. Keesokan harinya, sesuatu yang tidak dijangka berlaku. Mama nampak gembira kebelakangan ini, kata Ain sambil turun membawa beg sekolahnya. Saya yang sedang mengemas di kedai terkejut. Ya, kenapa? Mama asyik tersenyum. Ada berita baik ke? Hati saya tersentak. Adakah dia mengesyaki sesuatu? Tak ada apa-apa, cuma cuaca baik. Oh, begitu ke? Apa pun, Mama nampak gembira, Mama. Ain pergi ke sekolah dan saya menghela nafas lega. Nampaknya dia belum tahu, tetapi jauh di sudut hati saya berasa tidak tenteram. Saya tidak tahu bahawa menyembunyikan perasaan begini adalah perkara yang sangat mencemaskan. Malam itu Azman turun. Kak Salmah, Assalamualaikum. Ya, dah sampai. Saya memberi salam seperti biasa, tetapi hati saya berdebar. Ada rahsia antara kami terasa pelik tetapi mendebarkan. Bagaimana pelajaran hari ini? Susah. Saya asyik teringatkan Kak Salmah sahaja. Wajah saya merah dengan kata-katanya yang jujur. Tak boleh macam tu. Kena fokus pada pelajaran. Kak Salmah tak teringatkan saya ke? Saya tidak dapat berkata apa-apa. Sebenarnya, sepanjang hari saya hanya memikirkannya. Kak Salmah, Ain tak tahu kan? Mestilah tak. Kena pastikan dia tak tahu. Saya pun fikir macam tu. Ini rahsia kita. Kata-kata itu membuat hati saya bergetar. Rahsia kami, ia terasa lebih istimewa. Azman, ya, ini kali pertama saya rasa begini. Saya pun, Kak Salmah. Kami saling memandang. Walaupun tanpa kata-kata, kami tahu kami merasakan perkara yang sama. Kak Salmah, sudikah Kak Salmah datang kepada saya? Dia menghulurkan tangannya dengan berhati-hati. Saya tanpa ragu-ragu pergi ke sisinya. Berada sedekat ini terasa seperti mimpi. Saya pun, dia meletakkan tangannya di bahu saya, seluruh badan saya menggeletar dengan sentuhan hangat itu. Kak Salmah, saya tak terlalu tergesa-gesa kan? Tak, saya pun inginkan ini. Pada saat itu, kami berpelukan secara semula jadi, keselesaan dan debaran yang dirasai dalam pelukannya datang serentak. Ini hanya kita yang tahu. Ya, rahsia kita. Saya dapat mendengar degupan jantungnya. Saya dapat rasa dia berdebar sama seperti saya. Saya tidak tahu betapa berharganya saat ini. Kerana ini adalah masa kami yang tiada siapa tahu, Kak Salmah. Ya, saya nak terus rasai perasaan begini. Saya pun. Tetapi, dalam hati, saya berasa bimbang. Bolehkah rahsia ini terus disimpan? Namun, beberapa bulan kemudian, perubahan yang tidak dijangka melanda hubungan kami yang berhati-hati ini. Setelah beberapa bulan berlalu, pertemuan rahsia kami menjadi semakin manis. Kak Salmah, cantik hari ini. Azman berbisik ketika turun ke kedai. Ain sedang belajar di tingkat atas dengan fon kepala, jadi kami terpaksa merendahkan suara. Shh, nanti Ain dengar. Tak dengar, dia pakai fon kepala. Walaupun begitu, kami berhati-hati. Kami tidak boleh tertangkap. Azman, kalau selalu sangat turun, nanti mencurigakan. Habis tu macam mana? Saya rindu Kak Salmah. Suaranya yang merengek membuat hati saya cair. Jumpa malam nanti. Lepas Ain tidur. Ya, baiklah. Pada jam 12 malam itu, Azman turun dengan berhati-hati. Ain dah tidur ke? Ya, tidur nyenyak. Kami mematikan lampu dan hanya menyalakan lilin. Suasana menjadi lebih rahsia dan romantis. Jumpa curi-curi begini lagi mendebarkan. Saya rasa macam kembali ke zaman sekolah. Dia memegang tangan saya.
Wajahnya kelihatan lebih mesra di bawah cahaya lilin. Kak Salma, saya terlalu muda ke? Tiba-tiba dia bertanya soalan serius. Kenapa tiba-tiba cakap macam tu? Kadang-kadang saya terfikir, Kak Salma lebih banyak pengalaman hidup dan saya masih kurang. Itu penting ke? Bagi saya, Azman sekarang sudah sempurna. Betul ke? Betul, tetapi jauh di sudut hati saya juga kadang-kala berasa bimbang. Adakah hubungan seperti ini boleh kekal? Azman, awak okey ke kalau terus bersama wanita seperti saya? Apa yang Kak Salmah cakap ni? Saya dah 53 tahun, dah ada anak perempuan dewasa dan tak ada impian atau rancangan baru. Azman, awak masih muda, awak boleh jumpa ramai orang yang lebih baik nanti. Pada saat itu, Azman memegang wajah saya dengan kedua-dua tangannya. Kak Salma, jangan cakap macam tu. Kak Salma adalah segalanya bagi saya. Umur, masa lalu, masa depan tak penting. Hati saya tergerak dengan pandangan matanya yang jujur. Betul ke? Ya, betul. Saya cuma perlukan Kak Salma. Dia mencium dahi saya dengan berhati-hati. Hati saya berdebar dengan sentuhan lembut itu. Pada saat itu, dada saya terasa seperti nak meletup. Saya sedar bahawa perasaan inilah yang dinamakan cinta sejati. Azman. Ya, saya pun cuma perlukan awak. Kami berpelukan sehingga lilin habis. Bolehkah kita berjumpa begini esok? Tentu saja. Saya menantikan waktu ini setiap hari. Tetapi kehidupan yang damai ini tidak kekal lama. Beberapa bulan kemudian, berita yang akan mengubah hubungan kami sepenuhnya datang. Berita itu datang secara tiba-tiba. Kak Salmah, Kak Salmah. Azman turun berlari sambil menjerit. Wajahnya penuh senyuman gembira. Kenapa? Ada apa? Saya lulus. Peperiksaan akhir pegawai tadbir, pada saat itu masa terasa terhenti. Saya gembira, tetapi jauh di sudut hati saya berasa dingin. Betul ke? Ya, baru dapat mesej. Dia menunjukkan telefonnya. Ia benar. Impian yang diusahakan selama 3 tahun akhirnya tercapai. Tahniah. Tahniah sangat-sangat. Saya memeluknya. Tetapi dalam hati, saya rasa seperti mahu runtuh. Dapat penempatan kat mana? Kuala Lumpur. Saya kena mula kerja minggu depan. Minggu depan bermakna kurang dari seminggu. Jadi, kena pindah lah ni. Ya, begitulah. Kami terdiam seketika. Kami tahu kami memikirkan perkara yang sama. Malam itu, kami berjumpa lebih awal daripada biasa kerana Ain keluar belajar di rumah kawan. Kak Salma? Ya, saya tak nak pergi. Itu adalah soalan yang jujur. Saya menjawab dengan jujur. Saya pun tak nak. Saya tak tahu nak buat apa. Saya pun. Dia menggenggam tangan saya erat. Saya harap dapat tinggal beberapa bulan lagi. Beberapa tahun pun tak apa. Kami saling memandang dan tersenyum. Senyuman yang sedih. Azman, pergilah ke Kuala Lumpur dan jumpa orang yang baik. Kak Salmah, jangan cakap macam tu. Lelaki umur 30, An masih banyak masa depan, tak boleh terikat dengan makcik tua macam saya. Pada saat itu, dia tiba-tiba bangun dan melutut di hadapan saya. Kak Salma, apa awak buat? Ikut saya. Jom kita pergi ke Kuala Lumpur bersama. Apa? Kita pergi ke Kuala Lumpur. Ain pun akan ke universiti di sana nanti kan? Hati saya berdebar dengan cadangannya yang jujur. Tetapi, secara realiti, ia mustahil. Jangan cakap benda gila. Macam mana saya nak buat? Gerai nasi ayam boleh dibuka di Kuala Lumpur juga. Kak Salma boleh berjaya di mana-mana sahaja. Azman, tolonglah. Saya tak nak pergi seorang. Dulu, saya mungkin akan menolak dengan alasan realiti. Tetapi pada saat itu, saya benar-benar mahu ikut. Betul ke awak nak saya? Ya. Saya tak boleh hidup tanpa Kak Salma. Hati saya tergerak dengan pandangannya yang bersungguh-sungguh. Betul-betul boleh ke permulaan yang baru? Saya akan pertimbangkan. Betul ke? Ya, saya akan fikirkan betul-betul. Dia memeluk saya. Kali ini, ia bukan lagi keputusasaan tetapi harapan. Saya sayang Kak Salma. Itu adalah pengakuan cinta pertama. Saya tidak ragu-ragu lagi. Saya pun. Kami menghabiskan malam itu dalam pelukan masing-masing, malam yang mungkin menjadi malam terakhir
atau malam yang akan menjadi permulaan baru. Tetapi keesokan paginya, realiti yang akan mengubah segalanya menanti kami. Keesokan paginya, Mama, surat tawaran masuk Universiti Malaya dah sampai, kata Ain sambil tersenyum gembira memegang surat itu. Betul ke? Anak Mama lulus? Saya gembira, sangat gembira, tetapi pada masa yang sama, perasaan saya bercampur bau. Mama, kita betul-betul nak pergi Kuala Lumpur ke? Mama pun akan ikut kan? Kata-kata, Ain mengingatkan saya tentang janji saya dengan Azman malam tadi. Ain, Mama, kita buka gerai nasi ayam kat Kuala Lumpur. Buka dekat dengan kawasan universiti, mesti laku. Cadangan Ain membuat hati saya berdebar. Ia memang mungkin. Petang itu, Azman turun. Kak Salmah dah fikirkan Ain pun lulus Universiti Malaya. Betul ke? Lagi bagus kalau macam tu. Melihat wajahnya yang gembira, hati saya berbelah bahagi. Azman, betul ke awak ikhlas nak mulakan hidup baru di Kuala Lumpur dengan wanita seperti saya? Tentu saja, saya cuma perlukan Kak Salmah. Tetapi, apabila saya duduk bersendirian pada lewat malam dan berfikir dengan tenang, realiti mula jelas. Azman kini adalah pegawai tadbir. Dia akan bertemu orang baru di persekitaran baru dan akan bertemu ramai rakan sekerja wanita yang muda dan cantik. Saya tidak boleh menjadi penghalang kepadanya. Pagi hari dia akan berpindah tiba. Kak Salmah, betul tak nak ikut? Ya, saya tak ikut. Kenapa? Semalam Kak Salmah kata nak pertimbangkan. Saya dah fikirkan dan tak boleh. Wajahnya menjadi muram. Sebab saya ke Kak Salmah tak nak? Tak, bukan begitu. Kalau bukan, kenapa? Saya menarik nafas dalam-dalam dan berkata, Azman, awak akan mulakan hidup baru. Tak wajar wanita tua macam saya ikut dan jadi beban. Kak Salmah, pergilah ke Kuala Lumpur dan jumpa orang yang baik. Wanita cantik yang sesuai dengan awak. Dia menggelengkan kepala. Saya suka Kak Salmah. Sekarang memang iya. Tapi bila masa berlalu, ia akan berubah. Pada saat itu, dia memeluk saya erat. Kak Salmah, saya sangat sayang Kak Salmah. Saya pun sangat sayang awak. Kami berpelukan untuk masa yang lama. Kami tahu ini adalah yang terakhir. Bahagialah Azman, Kak Salmah pun kena bahagia. Sebulan selepas dia pergi, Ain juga bertolak ke Kuala Lumpur. Mama betul-betul okey ke? Tinggal seorang diri? Okey, Mama akan terus jual nasi ayam di sini. Selepas Ain pergi, saya benar-benar bersendirian. Beberapa minggu kemudian, saya menutup gerai nasi ayam dan duduk bersendirian di ruang kedai. Saya menuang bir dan mengambil seketul ayam. Itu adalah tempat yang sama saya duduk dan minum bir dengan Azman. Saya belajar bahawa pada usia 53 pun saya masih boleh jatuh cinta begini. Saya tersenyum sendirian. Saya tidak menyesal. Walaupun singkat, saya sangat gembira kerana saya merasai semula debaran dan perasaan disayangi sebagai seorang wanita. Telefon saya berbunyi. Azman. Kak Salmah sihat? Ya, sihat. Awak pula? Saya pun, tapi saya rindu sangat kat Kak Salmah. Hati saya sakit, tetapi saya menjawab sambil tersenyum. Saya pun rindu. Tapi, kita teruskan hidup masing-masing ya. Selepas mematikan telefon, saya meneguk lagi bir. Kini, ia benar-benar berakhir, tetapi saya tidak sedih. Kerana Azman, saya belajar tentang cinta sekali lagi. Permulaan baru pada usia 53. Itu pun tidaklah teruk, fikir saya. Saya melihat bintang di luar tingkap. Adakah Azman melihat bintang yang sama? Saya meneguk tegukan terakhir dan tersenyum dan saya mula bersedia untuk hari esok yang baru. Saudara-saudari, adakah anda faham perasaan Makcik Salmah? Setiap orang mempunyai perasaan seperti itu. Saat anda tiba-tiba tertarik kepada seseorang, perasaan yang tidak boleh dihentikan walaupun anda tertanya-tanya, adakah ini betul? Terdapat perkara yang tidak berubah walau berapapun usia anda. Perasaan berdebar, teruja dan ingin mencintai. Walaupun anda cuba tidak meluahkan atau melihatnya, hati dan fikiran kita bertindak lebih pantas. Anda tahu sendiri. Jujurlah dengan diri sendiri.
Jangan sembunyikan perasaan dengan bersikap acuh tak acuh dan berpura-pura tidak peduli kepada orang di sisi anda. Luahkan. Peluklah dan katakan saya sayang awak. Kita semua adalah orang yang mempunyai kebimbangan yang sama. Adalah satu kelegaan apabila kita dapat memahami hati masing-masing seperti ini, bahawa saya bukan seorang yang pelik. Teruslah bersama untuk menonton kisah-kisah yang mendalam tentang senja kehidupan ini dengan melanggan dan menghidupkan pemberitahuan dan berikan sokongan dengan like. Setiap klik, anda memberikan saya kekuatan besar untuk menghasilkan video. Inilah Asmara Senja yang bercerita tentang cinta lewat yang bersemi semula di senja kehidupan serta kesunyian dan keberanian yang kita semua boleh alami.